ini saya terlibat jugalah. Cuma terlibatnya orang kata terlibat secara part time ataupun sambil-sambilan sebelum ini, walaupun sambilan tapi bukan sambil lewa lah. Tapi alhamdulillah Allah pemudahkan sekarang ini saya memang commit full time di dalam industri ini. Okey, saya juga dikenali ataupun dipanggil, orang panggil saya Abang Kam. Tapi Wallahu alam, dalam Ugrade ni ada juga orang gelar saya si Fukam. Saya pun tak tahu daripada mana gelaran itu muncul, tiba-tiba dia jadi ya, macam tu. Okey, alhamdulillah. Tak apalah. Okey. Okey, kita ada 570 orang. Sempat lagi kita nak cukupkan 1,000 orang malam ni. Boleh jemput rakan-rakan lagi. Okey. Sementara itu kita nak share insya-Allah bagi rakan-rakan baru yang kali pertama yang belum lagi mengenali Ugrade, baru nak orang kata masuk ini kali pertama ataupun baru dengar ataupun baru join beberapa hari lepas, okey, nak tahu apakah platform kita ini. Okey, platform kita ini diberi nama Ugrade International. Yoga international tu maksudnya anda hebat. Kalau terjemah sebiji, anda hebat antarabangsa. Macam tu lah. Jadi nama dia pun dah memang megah. You great, you great, you great. Biasanya bila kita sebut you great ni, anda hebat ni, kalau dalam agama kita, dalam kita punya mazhab, kita seolah-olah mendoakan, membicarakan tentang hal baik kepada rakan kita. You great, anda hebat. InsyaAllah dia akan berbalik kehebatan tu kepada kita. Jadi itulah pentingnya nama. Nama tu penting. Okey, bukan nama orang kata sembarang-sembarang. Dan nama ini saya difahamkan nama Ugrade ini. Oh, okey, ada sedikit terganggu. Okey, nama Ugrade ini apa nama ni? Diilhamkan, dapat ilham oleh kita punya founder, Tuan CEO kita, Tuan Haji Taufik Samsudin di Kota Mekah, di depan Kaabah ketika beliau buat umrah pada tahun 2019. Dia pergi buat umrah kat sana, dia memang ada buat niat nak buka company, cuma tak tahu lagi apa produk, apa nama syarikat. Tiba-tiba dia dah selesai umrah dekat Kota Mekah tu, dia terilham. Apa kata kalau letakkan nama syarikat ini, syarikat nama dia Ugrade. Jadi story of the name pun bagi saya sesuatu yang wow. Yang bukannya jumpa tepi pantai pasar malam, tak. Cari dalam Google, tak. Dia sesuatu yang bagi saya sesuatu yang wow dekat situ untuk dapatkan nama Ugrade ni. Okey. Untuk orang kata secara detail lagi, saya akan cerita tentang syarikat Ugrade International ni melalui tayangan video. Okey, sama-sama kita saksikan. Okey, insyaAllah. Bismillah. Okey. Saya harap rakan-rakan boleh nampak. Sekejap saya. Okey, right. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke Ugrade International. Ugrade International ditubuhkan pada Disember 2019 dan telah dirasmikan pada 29 Februari 2020 di PWTC Kuala Lumpur. Ugrade International Sdn Bhd telah diterajui oleh dua insan yang luar biasa. CEO Tuan Haji Muhammad Taufik Samsudin, seorang usahawan muda yang berjaya dan berpengalaman, telah mendapat pelbagai pengiktirafan dalam dunia network marketing. CTO Tuan Haikal Abdul Rahman berpengalaman luas dalam bidang pengurusan dan pentadbiran, kini menguruskan di bahagian operasi kilang dan pengurusan. Ibu pejabat Ugrade International bertempat di Kota Damansara, kini lekap dengan pasarananya. Manakala di bahagian kilang, ia dikendalikan oleh kaki tangan yang berpengalaman dan terlatih. Kilang yang berstatus GMP lengkap dengan CJ halal dan MISTI bagi memastikan produk-produk Ugrade International berkualiti tinggi, selamat dan berkesan. Ugrade International memiliki 8 rangkaian produk berasaskan kesihatan dan kecantikan serta mendapat permintaan yang tinggi. Dalam masa 3 tahun setengah, Ugrade International telah membuka pasaran di 38 buah negara dan akan melebarkan lagi empayarnya ke seluruh benua.
Dalam masa yang singkat, Ugrade International telah menerima pelbagai anugerah di peringkat tempatan dan antarabangsa sebagai sebuah syarikat yang diiktiraf. Untuk memastikan lebih ramai usahawan yang berjaya, Ugrade International telah menyediakan pelbagai program latihan dan bimbingan yang dilengkapi dengan modul-modul terkini. Ugrade International telah menyediakan satu peluang yang sangat besar dan mengalu-alukan kehadiran anda. Discover the greatness within you. Terlahkan kehebatan diri anda. Itulah dia. Discover the greatness within you. Jadi itu kita punya tagline ataupun kita punya motto. Jadi apa ni? Kita punya orang kata tagline kita pun memang bagi saya sesuatu yang. Kopi mata. Dia masuk dengan tu. Kopi yang apa? Okey. Sekejap saya mute dulu. Biasalah. Alright. So, Alhamdulillah. Tadi adalah kita punya cerita tentang video kita ni boleh dapat daripada kita punya leader, kita punya coach, kita punya sifu, kita punya orang kata upline, boleh dapatkan video tadi, boleh simpan masing-masing dan boleh post di dalam orang kata boleh buat iklan di media sosial. Tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Alright. So, apakah perniagaan yang dijalankan oleh syarikat Ugrade International? Kita dah tahu tentang syarikat, kita dah tahu siapa owner dia, bos kita yang kita dah tengok tadi. Okey, kita nak tahu apa pula apa ni produk yang dikeluarkan oleh syarikat Ugrade International. Kalau ditanya orang macam tu, jawab aja dengan orang kata dengan yakin bahawa syarikat Ugrade International kita menjalankan perniagaan healthy and beauty product, produk kesihatan dan juga kecantikan. Jadi apakah konsep dia? Konsep dia yang kita bawa ialah konsep smart sharing ekonomi, perkongsian ekonomi yang bijak. Di konsep dia tu. Okey, tak kisahlah kita letak nama konsep tu ya. Okey, alright. Jadi apa nama ni? Apa dia tu perkongsian ekonomi yang bijak tu? Dia umpama macam contoh saya bagi macam Grab. Contoh macam Grab. Grab dia menyediakan platform tapi driver, owner kereta dia sendiri buat kerja dan dia dapat orang kata hasil daripada platform tersebut, daripada aplikasi yang Grab apa nama ni sediakan. Begitu juga dengan kita, dengan Ugrade International, kita menjalankan perniagaan hanya mengguna dan berkongsi dan kita mendapat hasilnya. Tentang produk syarikat dah sediakan, tentang lesen, tentang education system, tentang apa nama ni pembahagian bonus dan sebagainya, untung runcit, harga belian, semuanya syarikat dah atur. Cuma kita tinggal buat sahaja. Jadi so itu adalah sedikit sebanyak saya bagi kupas. So kita akan fokus kepada kita punya apa produk kita. Dan perlu ke kita guna produk ni? Okey, produk kita ialah produk kesihatan. Memang sangat-sangat kita perlukan sebab kesihatan adalah satu anugerah, satu juga amanah. Okey. Jadi saya share lagi sekali insya-Allah untuk rakan-rakan kita nak tahu, bagi saya ini adalah produk utama keluaran produk utama ataupun tak awak kata tak nilah, uh, tak salah kalau saya sebut ini adalah killer produk kita. Ini adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh pihak syarikat Ugrade International, dan juga ini adalah produk yang paling laris apa ni dalam apa ni syarikat kita. Okey, nama produk ni ialah UGK Plus. UGK Plus, apakah sebelum saya pergi apa ni ingredient dan juga cara guna dia, apakah kegunaan dia? Okey, guna dia ialah untuk kesihatan dan kecantikan. Uh, Kecantikan apa tu? Kesihatan apa? Kesihatan menyeluruh daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi perlu ke kita menggunakan produk ini? InsyaAllah perlu. Kerana apa? Kerana kita memang orang kata apa ni terdedah dengan environment, persekitaran, radiasi. Radiasi ni semua pemakanan yang tidak seimbang, pemakanan yang tercemar,
gaya hidup yang tak sihat, malas bersenam antaranya, tidur yang tidak berkualiti, itu semua boleh mengganggu sistem dan juga sel dari dalam badan kita. Jadi produk ini dia adalah stem cell, dia generate balik sel dalam badan kita. Itu adalah poin utama dia. Adakah dia menyembuhkan? Okey, dia hanya membantu kerana dia bukan ubat, dia hanyalah suplemen makanan untuk melahirkan kembali sel dalam badan kita. Kemudian anggota badan kita tu, dia ada dalam badan kita ni, dia ada kilang, dia ada antibody dia sendiri untuk melawan penyakit dan menyembuhkan penyakit. Macam tu. Okey, ubat-ubatan itu membantu juga. Okey, alright. So, apa eksklusif dalam produk kita ni? Okey, produk kita eksklusif dia, yang berharganya, yang mahalnya dalam ni, ingredient ataupun bahan-bahan di dalam UG Care Plus ini, dia tidak ada di pasaran tempatan. Uh, itu saya letak eksklusif. Contoh, saya bagi contoh. Dia tidak dijumpai, ingredient dia ni, ingredient utama dia, dia Ini tidak secara ada. ringkas, saya tidak akan go to secara detail. Ini adalah perjalanan Life Wave sejak Okey. ditubuhkan pada 2000. Admin tolong mute dulu. Okey, alright. Terima kasih. Jadi bahan dia, ingredient dia tu tak ada di dalam dekat pasar malam, dekat apa nama ni, supermarket, dekat kedai ubat, dekat farmasi, sukar untuk ditemui. Bahan utama dia antaranya di dalam dia ialah artichoke. Artichoke ni adalah bahan yang diimport daripada Eropah. Dia ni adalah sejenis herba, sejenis buah, okey, yang untuk melancarkan peredaran darah. Dan dia juga orang kata anti kanser. Jadi dia melemahkan sel kanser. Dalam badan kita dia ada sel, semua ada sel kanser, aktif atau tidak saja. InsyaAllah dengan pengambilan UG Care Plus ni, dia melemahkan sel kanser tersebut. Dan juga yang paling best sekali dalam ni, dia ada satu bahan yang diberi nama Docodami Leaf. Nama pun pelik lah, Docodami Leaf. Dan saya yakin, dan saya juga begitu, ini adalah kali pertama saya mendengar Docodami, ada herba yang bernama Docodami ini di dalam syarikat Ugrade International ini. Jadi Docodami, apakah fungsi dia? Fungsi dia ialah untuk nak buang toksin daripada dalam badan kita. Okey, perlu ke kita buang? Perlu. Memang badan kita banyak toksin. Daripada mana? Daripada yang saya cakap tadi. Antaranya ialah pemakanan kita. Kita makan bahan pewarna, perisa, pengawet, racun serangga, baja kimia, semua masuk dalam badan kita. Yang tu nak kena buang. Jadi, Docodami ini adalah fungsi dia yang pertama ialah nak buang toksin dalam badan kita. Dan Docodami ini, bahan Docodami ini belum ada lagi dalam mana-mana, yang saya perasan, belum ada lagi dalam mana-mana produk di dalam pasaran. Hanya ada di dalam UG Care Plus keluaran Ugrade International. Itu yang saya maksudkan eksklusif. Jadi di manakah Docodami ini didapati? Okey, di Docodami ini didapati di negara Jepun. Kenapa di negara Jepun? Kerana di sana dia ada ladang, dia eksklusif. Dia keluarkan secara besar-besaran. Okey. Okey, dia juga ada di Korea, ada juga di China. Dia tak ada dekat Malaysia kerana apa? Kerana faktor cuaca, faktor suhu. Dia nak suhu yang rendah dalam 16 darjah Celsius begitu. Tempat kita tak boleh ditanam. Okey, itu eksklusifnya. Jadi sebelum ini Docodami pernah masuk dalam pasaran negara kita, iaitu dalam masa saya remaja dulu, saya pernah jumpa satu produk yang tampal tapak kaki tu, yang buat koyok tampal tapak kaki tu, yang sedut toksin tu. Besoknya bangun tampal malam, besok bangun hitam tapak kaki. Itu memang function dia tetap sama sampai sekarang, ialah untuk reduce, untuk buang racun-racun, toksin-toksin, toksik dalam badan kita. Okey. Dan kita juga ada Blue Green Algae ataupun dikenali sebagai AFA, Alpha Zimonium Flos Aqua. Dia ni adalah sejenis rumpai. Dia ni yang best dia, AFA ni ataupun apa nama ni, Blue Green Algae ni, sampai sekarang pun pakar tidak dapat nak buat declaration, tak dapat nak pastikan ini adalah tumbuhan ke ataupun haiwan. Sebab dua-dua tu dia ada unsur. Dia ada unsur kedua-duanya dalam tu. Okey, dan ini pun dia import
okey, daripada apa ni Tasik-Clements di Oregon, USA. Dia ni adalah untuk generate balik sel dalam badan kita. Ia adalah makanan untuk sel. Okey. Selain daripada itu dia juga ada beras seramik, beras perang. Beras perang ni lebih pada untuk kecantikan. Okey, dan juga dia lebih rasa macam kalau lebih membantu untuk kita rasa lebih kenyang. Okey, alright. Selain pada itu, kita ada lagi 6 bahan lain. Dia ada 10 bahan semua dalam ni. Kita tak payah kupas satu persatu. Okey, dia ada acai berry, cranberry untuk dia memang antioksidan yang tinggi dan juga anti kanser. Buah delima memang kita tahu khasiat dia. Aloe vera pun kita tahu khasiat dia memang untuk kosmetik dan juga perubatan. Apple stem cell untuk generate balik sel dan juga ada honeydew untuk rasa yang manis. Okey, cara guna dia. Okey. Dalam satu kotak ni dia ada 20 sachet. 20 sachet. Cara guna dia ialah kita ambil, kita koyak dan kita tuang di bawah lidah. Kita bukan apa nama ni orang kata, jangan salah salah cara. Tuang bawah lidah itu adalah cara yang terbaik. Boleh tak atas lidah? Boleh. Tapi di bawah lidah adalah yang terbaik. Boleh tak dibancuh dalam air? Boleh, tak ada masalah. Tetapi di bawah lidah adalah cara yang terbaik. Okey. Itu yang pertama. Okey, bilakah waktu untuk kita ambil produk ini? Tidak ada ketetapan. Waktu bila pun boleh. Tak ada masalah. Nak pagi, petang, siang, malam. Tetapi pakar pemakanan kita, dia menyarankan waktu yang terbaik ialah ketika kita bangun tidur. Di awal pagi bangun tidur, sebelum cuci mata, sebelum cuci muka, sebelum berkomor, kita terus ambil, koyak, tuang bawah lidah, kemam. Itu waktu yang dicadangkan. Okey, alright. Berapa sachet-kah satu hari? Okey, tidak ada juga ketetapan berapa sachet satu hari, minimal satu sachet. Okey, untuk kita yang normal, boleh ambil 2 sachet dan 3 sachet, tak ada masalah kerana dia adalah makanan. Okey, untuk orang yang ada penyakit kronik, contohnya macam darah tinggi dia lebih, kecil manis dia tinggi, dan Kecil ada manis penyakit dia kronik tinggi, lah. dan ada penyakit kronik lah. Jadi, Jadi, saya ada saya gangguan ada suara. gangguan suara. Okey, jadi Okey, cara dia ialah kita boleh ambil lebih. Okey, ambil lebih maksudnya ambil 2 sachet pagi, 2 sachet petang pun boleh. 2 sachet pagi, satu tengah hari, satu petang pun boleh. Ada rakan saya yang dah kencing manis dia dah hampir orang kata 20 tahun pengidap kencing manis, dia ambil sampai 4 sachet satu hari. Alhamdulillah, sekarang dia punya kencing manis dia adalah normal. Alhamdulillah. Dan saya yakin ramai rakan-rakan kita yang kenal lah kawan kita tu, Cikgu Azli sendiri umpamanya. Alright. Selain pada itu kita juga ada Etichok, ada UG and Detox. Yang ni adalah untuk cuci usus. Untuk cuci kita punya apa nama ni, usus kita ni. Dia panjang lah. Dia panjang. Semua makanan masuk dalam ni dan kita perlu untuk servis kita punya usus. Jadi cara menggunakannya ialah, okey, dalam satu kotak ni dia ada 14 sachet. Ambil sachet dia, kita koyak dan tuang di dalam air. Air mineral ke, air masak ke, air sejuk ke, tak kisah, air suam ke, tak kisah, sebanyak 15 ml. Orang kata kalau dalam satu botol tu, dalam botol macam tu letak separuh, kita agak sedap-sedap rasa. Jangan terlalu cair, jangan terlalu pekat. Kalau botol mineral tu letak separuh, separuh air dia tu. Dan tuang. Waktu yang terbaik untuk kita minum ialah waktu petang. Waktu petang pukul 6 ke malam. Sebab dia akan bertindak balas 12 jam. 10 ke 12 jam. Contoh macam pukul 6 petang kita minum UGN Detox. InsyaAllah pukul 6 pagi besok dia akan membuang. Untuk orang yang pertama kali, dia akan rasalah membuang yang lebih sangat. Dia akan nampak apa nama ni, dia akan dapat tahu macam mana kesan dia tu. Dengan najisnya yang hitam, yang minta maaf dulu saya cakap, yang hitam, yang berbau, yang berbuih, yang timbul, yang macam itulah. Jadi untuk ambil dia, kali pertama ambil dia mesti kena 14 hari berturut-turut.
14 hari betul-betul. Selepas 14 hari, selepas 2 minggu, selepas habis satu kotak ni, baru boleh selang-seli mengikut keperluan. Kita akan dapat signal badan kita. Kita akan dapat tahu bila masa kita nak selang-selang tu. InsyaAllah kita akan dapat pengalaman tu. Okay, alright. Untuk berat badan yang 80 kilo dan ke atas, kita sarankan ambil 2 sachet satu hari. Untuk 80 kilo dan ke bawah, memadai 1 sachet sekali sehari. Okey, macam tu. Nak ambil lebih pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh kontrol dia. Okey, alright. Kenapa saya cerita? Saya takut nanti ada orang tertukar dengan UG Care Plus ni dengan UGN Detox ni. Sebab saya pernah ada kes UGN Detox ni, apa ni orang kata, mungkin silap, tak cakap dengan terang, ataupun mungkin dia salah faham, dia koyak tuang di bawah lidah terus, dia buat macam UGK Plus. Dia tuang di bawah lidah, jadi dia tak akan sampai, dia tak akan maksimum, dan rasa dia tu tak kena lah. Dia kena bancuh dan minum. Okay, alright. So selain pada itu kita ada UG Proactive untuk apa nama ni, kecantikan. Dan juga malam ini kita ada 2 orang rakan untuk berkongsi dan dengan kita tentang kebaikan produk yang dikeluarkan, dan juga macam mana beliau boleh menjana pendapatan. Okey, dekat sini kita suka cerita nak menjemput kakak saya lah. Saya kenal ni lama dah ni, cuma kenal dulu melalui online saja. Satu ketika dulu, dan sekarang ni dalam Ugrade saya berjumpa dengan orang yang betul. Dia ni nama dia ni adalah Puan Sarah. Okey, Puan Sarah dia telah menjawat orang kata ranking star executive, orang yang dah menjana pendapatan lebih daripada RM10,000. Uh, jadi Kak Sarah ni, apa yang saya teruja dengan beliau, beliau ini adalah orang yang sentiasa komit dengan majlis-majlis ilmu macam ini, dan beliau adalah menteri pengangkutan yang terbaik. Kerja beliau ialah angkut orang bawa pergi HQ dengan majlis program. Kerja dia ialah tabur link, tabur apa nama ni, iklan, bawa orang masuk dalam Zoom. Ini kerja Kak Sarah. Jadi kita nak dengar dulu, okey, sedikit perkongsian daripada Kak Sarah, macam mana cara beliau, apakah testimoni yang beliau ada untuk kita kongsikan sama-sama. Okey, boleh Kak Sarah? InsyaAllah. Buka ni. Okey, cantik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah binti Zaid Osman. Dah join dalam Ugrade ni hampir setengah tahun dah. Baru je bergerak. Pada permulaannya saya tak ada pun orang join. Maknanya saya datang sendiri dekat HQ. Hampir tu saya bawa seorang 2 kawan ataupun saya telefon dekat HQ tu sendiri. Jadi kan pada permulaannya susah sikit lah awak nak masuk kan. Sebab kita pun baru nak mula. Tapi saya tak putus asa. Saya mengajak lagi ataupun membawa siapa kawan-kawan saya yang lain datang ke Ugrade untuk mendengar taklimat mengenai pasal produk dekat Ugrade lah. Jadi walaupun saya baru join, saya hari tu berpeluang pergi ke Jakarta, Indonesia dengan 35 kawan-kawan saya untuk capai apa yang saya target lah. Tapi hari ini saya berazam untuk pergi lagi ke Bandung pula untuk mengikuti pengembangan dekat Bandung. Jadi tugas saya supaya senangnya saya membawa kawan-kawan saya pergi jumpa Puan Hajah Nuraini dekat Ugrade sebab beliau dah mahu membantu saya untuk kawan-kawan saya yang saya bawa kan datang ke sini, bagaimana kita nak berjaya dalam bisnes. Sebab saya pun macam-macam dah cuba, macam-macam dah buatlah bisnes ni, tapi yang kata
tak nampak hasil sangat lah. Tapi bila kat Ugrade ni kan, saya rasa mudah pula nak buat kan. Lagipun sekarang ni dah ada package yang paling kecil, semua orang mampu. Yang teruja sekali bila kita macam contoh kita nak beli balik produk tu, apa kita nak makan macam kopi mata semua tu. Bila kita beli balik produk tu, kita dapat semula balik yang duit sponsor dengan duit pairing. Dapat penuh. Itu yang best sangat lah dekat sini. Jadi kan macam saya, bila saya dah macam tu, saya bawa orang ramai-ramai dekat HQ lah. Jadi supaya kawan-kawan saya pun apabila dia nak makan balik produk, kan beli balik semula, automatik dapat balik duit sponsor. Makna kita macam bawa orang baru. Walaupun kita tak menaja dah orang lama tu kan, dia beli balik dapat balik sponsor yang sama dengan apa yang kita dapat mula-mula kita bawa kawan tu kan. Jadi seronoklah dekat sini kalau kita buat. Jadi saya menyuruh kawan-kawan saya supaya kita jom sama-sama kita buat bisnes Ugrade ni, sebab ajaran ini ni memang betul-betul nak bantu kita berjaya. Kalau kita kata sekali kita kata kita nak berjaya, dia 100 kali, 1000 kali nak menolong kita. Kita kena ambil peluang supaya kita kali ni biar kita berjaya pula bersama dengan Ugrade. Macam saya akan buat berterusan. Walaupun kadang-kadang masih lagi mengajak kawan-kawan. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan saya yang mengajak bisnes lain, tapi saya bukan tak pandang, saya tak boleh dah nak pergi ke lain lah. Saya nak target menjadi jutawan dekat Ugrade walaupun lambat. Orang kata biarlah lambat dah berapa tahun kita buat pun dapatlah saya menjadi jutawan dekat Ugrade walaupun perlahan-lahan ke apa-apalah cara sekalipun kan, saya nak target juga menjadi jutawan dekat Ugrade. Kata biarlah satu-satu benda yang kita buat tu berbaloi lah saya nampak dekat Ugrade. Dekat sini saya menyeru pada kawan-kawan saya, mari kita sama-sama membuat membuat bisnes Ugrade ni, sebab syarikat dia pun tak jauh kan dekat rumah kita, dekat Kota Damansara. Jadi peluang saya nak membawa orang atau nak membawa nak mendengar taklimat dia mudahlah. Sebab kita ada taklimat dia seperti hari Rabu kita ada taklimat dekat HQ lah waktu siang. Jadi kita boleh datang beramai-ramai lah dekat sini. Macam saya tak lepaskan peluang setiap hari Rabu atau malam macam malam ni ada Zoom kan. Setiap kali saya akan join lah. Saya harap kawan-kawan saya pun ramai yang join pada kali inilah. Lepas tu macam kami nak target pergi ke Bandung. Boleh sama-sama kita target pergi ke Bandung selepas raya nanti. Saya pun kata membuat bisnes ni mula-mula sekadar nak makan produk kan, tapi bila kita ngajak kawan-kawan kita yang lain, kita boleh dapat income pula kan. Jadi itu yang seronoknya. Apabila kita baru-baru ni kita ada buat macam share bisnes bersama Datuk Murad. Sekarang kita berpeluang membuat bisnes, ada yang tunjuk ajar kan, yang baca kita macam mana nak berjaya, macam mana nak target perbuatan kita atau pelajaran kita, macam mana kita nak berjaya. Bagi saya itulah makna ada je orang nak mengajar kita, cuma kita je kena bagi peluang diri kita untuk belajar dan untuk berjaya dalam Ugrade. Jadi kan dekat sini itulah saya rasa perkongsian saya ni nak mengajak kawan-kawan saya, tapi alhamdulillah lah ramai juga kawan-kawan saya yang dah join dan yang nak buat bisnes ni. Tapi bagi kita nak berjaya, kita tak pernah putus asa ataupun mengajak kawan-kawan yang lain join bersama untuk berjaya lah dalam Ugrade ni.
Macam kami dekat sini sentiasa sahaja pengajaran orang ini sentiasa berada di Ugrade. Macam saya ni bawa je orang ke HQ untuk sahaja yang bagi taklimat. Saya cuma itulah diam je mulut, tak payah nak cakap apa-apa. Cuma Hajah je yang bercakap. Jadi mudah dan senang. Saya rasalah buat Ugrade ni nanti itulah bolehlah Okey. kawan-kawan kita bersama-sama menjayakan bisnes Ugrade ni. O- Okey, Saya Kak Sarah. uh, Kak Sarah guna produk tu macam mana Kak Sarah punya perasaan guna produk? guna produk Ya, saya apa produk kegemaran produk utama yang Kak Sarah sentiasa konsum? saya produk saya makan inilah yang UJK Plus tu. Oh, you, Dia stamina kan target saya ni itulah untuk berjaya. Orang kata walaupun 1,000 orang yang apa ni, kalau 1,000 orang yang berjaya antaranya adalah aku. Jika 100 okey. orang berjaya antaranya aku. Ya, okey. Jadi sekarang Kak Sarah memang dah menjana pendapatan lebih daripada RM10,000 lah hanya kerja guna produk dan bawa orang pergi jumpa leader kan. Hmm. Hmm. Okey, alhamdulillah. Okey Kak Sarah, terima kasih. Okey, Ah, insyaAllah nanti kita jumpa okay. besok di apa di HQ hari Rabu. InsyaAllah besok saya akan ke sana. Okey, alright. Okey, Okay. kita terima kasih Kak Sarah. Okey, kita ada Okay. seorang lagi orang kata rakan yang akan berkongsi iaitu nama dia Puan Rohana. Kita nak tengok. Ada Puan Rohana boleh munculkan, boleh buka video dan buka mikrofon. Okey. Okey, Kak Rohana kita dah ada dah di layar ya. Okey, okey, alright. Jadi dipersilakan Kak Rohana. Okey, insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam. Saya Rohana, lebih dikenali dengan panggilan Kak Na, dari Kota Damansara, ingin memberi sedikit testimoni tentang diri Kak Na selepas memakai dan menggunakan produk di Ugrade ini. Okey, sahabat-sahabat, untuk pengetahuan sahabat semua, boleh dikatakan semua produk Kak Na gunakan. Seperti UG ND Talk, UGK Plus, UG Booster Berry, UG Proactive, kopi latte dan juga kopi mata. Kecuali UG Booster Orange, itu khas untuk lelaki saja. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kerana ada beberapa testimoni. Yang pertama, lebih kurang 5 bulan lepas, Kak Ana duduk di atas kursi untuk solat. Sedih kan kawan-kawan? Tapi sekarang, alhamdulillah, dengan izin Allah, Kak Ana boleh solat dan sujud dengan normal. Bahagia, gembira, tak terhingga. Betapa nikmatnya sujud kepada Allah dengan normal. Sebab produk-produk di Ugrade ini di samping dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang testimoni Kana yang kedua ialah Kana ada penyakit letih. Letih yang mendalam, letih teruk lah orang kata. Sebab al-maklumlah Kana ni dah tua, orang lama kan? Faktor usia. Dalam 1 minggu tu kan, Kana akan mengalami keletihan 1 kali atau 2 kali. Tapi alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah, keletihan tu hilang dengan sendirinya. Orang dikatakan magic lah. Dan testimoni saya yang ketiga, saya sakit di hari-hari. Pedih lingkungan dalam masa 2 minggu lah. Tak sempat jumpa doktor. Saya
kesakitan itu hilang dengan sendirinya. Sampailah sekarang. Syukur sangat-sangat. Saya terharu dengan produk ini. Saya rasa segar dan baru-baru ini saya drive seorang pergi ke Besau, pergi dan balik dari sana seorang drive. Saya pergi bersama kawan saya. Ya Allah, baru hari Sabtu lepas. Selama ni tak larat lah sebab maklum kan. Dan testimoni saya seterusnya ialah saya gunakan spray untuk muka. Walaupun veteran, tapi ada kawan-kawan saya tegur, cantiklah muka awak Kak Ana. You pakai apa? Apa lagi? Cucuk jarum lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Itulah serba sedikit testimoni dari Kak Ana. Dan saya syorkan kawan-kawan di luar sana terus istiqamah menggunakan produk di Ukraine ini. Kerana produk-produk tersebut adalah yang terbaik sekali. Akhir sekali, saya juga ucapkan kepada kawan sekerja saya, Wan Nasriah, yang telah memperkenalkan saya di syarikat ini, di mana produk-produk itu berkesan untuk saya. Juga saya terima kasih juga saya ucapkan kepada mentor-mentor yang hebat di syarikat ini dan kawan-kawan seperjuangan yang dikasihi semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ana hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Kak Ana atas perkongsian testimoni. Okey, jadi kalau kita dengar perkongsian daripada Kak Ana tadi, asalnya dia hanya mengguna produk sahaja. Dia mengguna produk, ada kawan dia, insan yang hebat tu jemput dia, perkenalkan, dia guna produk, sambil-sambil dia guna produk, kemudian dia dapat rasa sendiri testimoni antara sakit lutut, letih dan sebagainya tu dah boleh berangsur positif, berangsur okey, berangsur baik. Jadi dekat situ dia mula berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi tentang kehebatan produk. Jadi serasi dengan kita punya konsep. Konsep yang kita bawa ialah guna, kongsi dan jana. Kita kena jadi pengguna setia, pengguna tegar. Kita mesti percaya dengan produk Ugrade International, produk kita, keluaran syarikat kita. Sambil-sambil itu kita berkongsi kebaikan, berkongsi macam mana menjana pendapatan, berkongsi tentang kehebatan produk, berkongsi tentang kehebatan syarikat, tentang kehansoman bos kita, tuan CEO, kehebatan leader-leader, speaker-speaker kita, master trainer kita. Jadi kat situlah itu konsep dia. Okay, alright. Terima kasih Kak Puan Sarah dengan Puan Rohana berkongsi dengan kita pada malam ini. Now, kita dah dengar sedikit tentang produk. Okey, dua produk yang saya ceritakan tadi. Kita masih lagi ada 6 produk lain. InsyaAllah kita akan cerita pada minggu hadapan. Okey, untuk produk yang lainnya. Okey. So kat sini kita nak fokus pula. Kita nak tahu pula. Kita dah tahu pasal syarikat, kita dah tahu pasal produk, kita nak tahu macam mana nak menjana pendapatan. Okey, suka saya nak ulang balik seperti mana yang Kak Sarah sebut tadi. Dia mesti ada keunikan di dalam marketing plan. Sebab itu syarikat Ugrade International bertahan sehingga sekarang di dalam industri ini dengan persaingan, dengan faktor ekonomi yang mencabar dekat luar sana. Mesti ada kehebatan dia. Kak Sarah kata orang kita sponsor orang sekali di tempat lain, tapi dalam Ugrade ni kita sponsor orang, kita dapat bonus sponsor berkali-kali. Itu Kak Sarah punya point. Nanti saya akan jelaskan apa maksud Kak Sarah tadi. Okey, insyaAllah. So kita akan fokus kepada marketing plan ya. Saya nak masuk sedikit bab marketing plan. Alright. So mana-mana platform pun termasuk Ugrade International juga, untuk bermula kita mesti ada package dia. Alright. Okay, alright. Saya harap rakan-rakan boleh nampak ya. Okay, alright.
Ini adalah package yang ditawarkan oleh pihak syarikat Ugrade International. Package untuk jadi jutawan. Titanium dekat sini ya, titanium. Kalau kita kata nak screenshot pun boleh. Okey, untuk nak orang kata nak faham. Okey, titanium ini nak jadi jutawan tak sampai RM3,000 pun. Ah, Carilah mana-mana perniagaan konvensional dekat luar sana. Nak buka gerai burger pun memang makan belas-belas ribu. Itu pun makan masa kalau nak jadi jutawan. Agak hampir mustahil. Okey. Tetapi dalam Ugrade International untuk tiket menjadi seorang jutawan, nanti kita akan tunjuk macam mana jalan, way dia secara ringkas. Okey. Macam mana nak jadi jutawan tak sampai harga RM3,000. Hanya 2880 saja kita akan dapat 20 kotak produk. Okey, titanium ni kita letak kat sini ialah package yang kita akan dapat 18 set ataupun 18 pair. Kita akan dapat 18 produk tapi kita dapat 2 produk percuma daripada syarikat, 20 lah. Okey, itu kalau betul-betul nak jadi jutawan, betul-betul nak jadi usahawan, betul-betul nak buat bisnes. Tapi kalau hanya untuk mengguna produk saja, boleh kita bermula dengan package basic. Hanya 160 kita akan dapat 1 kotak produk, ataupun 320 kita akan dapat 2 kotak produk, satu untuk kita, satu untuk suami ataupun satu untuk isteri. Tak ada masalah. Okey, untuk guna sahaja tak ada masalah. Okey. Apakah yang lagi yang membezakan package-package ini selain pada harga dan jumlah produk? Dia juga mempengaruhi pendapatan pairing kita per bulan, per hari dan juga per bulan. Contoh, macam kita join package basic, kita juga layak untuk menjana pendapatan. Cuma pendapatan pairing kita itu dihadkan RM6,000 sahaja sebulan. Bagi saya berbaloilah, sebab dengan membeli produk yang bernilai RM160, kita berpotensi menjana pendapatan RM6,000 sebulan. Berganda-ganda. Berbaloi sangatlah. Namun kalau kita faham marketing plan, kita dan tim kita faham marketing plan, bermulalah dengan package apa sekalipun, insya-Allah kita akan pergi kepada package titanium. Mesti kita akan pergi ke titanium jikalau kita faham. Sebab apa? Sebab kita bukan dipaksa, tapi kita terpaksa dengan kehebatan marketing plan. Nanti kita akan pergi go to satu persatu secara ringkas tapi padat, insya-Allah. Okay, alright. Dengan kata lain, kalau nak jadi usahawan ataupun nak jadi peniaga, mestilah kena ada produk yang lebih dekat tangan. Berbanding dengan 1 kotak makan sendiri, kita nak kongsi nanti bila orang nak, produk tak ada. Kalau kita pejam mata sekali seumur hidup 2880 sahaja, bila kita berkongsi dengan rakan, orang nak terus dia bayar, produk dah ada dekat tangan. Terus untuk kita bagi dekat dia. Bukan kita jual produk kita tu, tapi kita boleh buat rolling. Boleh dahulukan. Itu baru betul. Ini jutawan. Package apa basic. nak upgrade pun tak berani. Macam tu contoh. Itu saya bagi contoh. Alright. So kita ada lagi package yang kedua. Sama juga harga dia. Cuma apa yang beza tadi dengan yang sekarang ni ialah produk dia. Saya bagi ulang balik. Ini adalah produk untuk kesihatan yang kita tengok dekat tepi ni. Ini adalah produk dia dengan harganya, dan ini adalah produk untuk minuman. Buat masa sekarang ni kita ada UG Cafe Cendawan Susu Harimau dengan UG Cafe Latte Supreme kopi mata. Okey. Cuma ini adalah harga dia. Boleh screenshot untuk mendapatkan harga. Okey, alright. So, kenapa kita perlu menjadi ahli? Sebab ada setengah rakan-rakan dia kata, saya tak jadi ahli pun tak apa, jadi saya nak guna produk tu. Boleh. Boleh. Tetapi kalau menjadi ahli, otomatis harga ahli dah murah 20%. Okey, kerana apa? Kerana harga bukan ahli adalah RM192. Atau dengan kata lain, produk ini harga dia adalah RM192. Tapi bila dah jadi ahli, dia terus potong. Bukan jadi ahli, baru dia buat declaration, baru buat keputusan.
nak jadi ahli, harga terus potong 20% jadi RM160 sahaja sekotak. Jadi kita itulah uniknya dalam Ugrade International. Biasanya tempat lain nak join member harga 192. Lepas dah jadi member, bila jadi member, harga dia dah jadi 160 dan itulah selama-lamanya. Tapi dalam Ugrade dia terus potong. Harga daripada 192 tu dia terus potong nak jadi member. Baru nak jadi member, okey 160 dah harga dia selama-lamanya. Harga join pun yang tu, harga repurchase pun yang ini. Itu nak bagi faham. Lepas tu kenapa kita kena jadi ahli Ugrade? Members berdaftar, ahli yang berdaftar kerana kita akan dapat peluang untuk berniaga. Okey. Jadi kita ada retail, kita ada bonus-bonus yang lain. Selain tu kita dapat sistem daripada syarikat. Kita ada akaun kita sendiri. Kita juga berpeluang untuk dapatkan reward, hadiah, kita akan melancong dan sebagainya. Juga kita akan dapat tunjuk ajar daripada leader. Walaupun kita pengguna setia produk, tapi kalau kita bukan member, mungkin leader nak ajar, nak tunjuk, apa orang kata, nak jemput, nak bagi apa kata, tumpuan lebih tu agak kurang berbanding kalau kita dah jadi member. Biasanya kalau tak jadi member, pengguna sahaja yang tak berdaftar, dia orang akan biasanya buat sale je lah. Hanya pergi supply lah, bagi barang, jual macam tu je lah. Tapi bila kita jadi member, kita ada potensi peluang untuk berniaga, kita dapat tunjuk ajar, kita juga akan mendapat perkongsian, peluang untuk mendapat perkongsian keuntungan daripada syarikat. Hasil daripada jualan satu dunia, syarikat akan berkongsi untung kepada kita bila kita menjadi pengguna berdaftar dan juga pengguna setia. Banyak lagi lah kita nak cerita pasal tu. Okay, right. Now, jangan risau bagi rakan-rakan yang baru, orang kata ada modal, banyak komitmen lagi, modal baru ada 160, tak ada masalah. Boleh join dengan package basic dan boleh upgrade bila-bila masa, tak ada tekanan, tak ada orang kata kerugian apa pun. Bagi orang yang rakan-rakan yang dah join minggu lepas ke, hari ni ke, semalam ke, kemarin ke, tak ada masalah. Bila nanti faham nak upgrade besok, tak ada masalah, boleh tambah je baki, ya. Tambah baki. Boleh jumpa nanti di dia masing-masing. Tak ada kerugian apa-apa. Okay, alright. So, kita nak masuk bab bonus. Dekat sini kita ada 6 bonus. Cuma saya nak fokus dekat sini adalah 3 bonus. Itu bonus sponsor, pairing dan matching. Ini adalah bonus yang paling utama di dalam industri ini. Bukan sahaja daripada syarikat Ugrade International, tetapi juga dengan dalam industri ini juga penting. Ini adalah bonus yang paling utama dan yang paling besar. Cuma dekat luar sana, dekat yang sebelum ini, dekat syarikat yang di planet lain, bonus sponsor dan bonus pairing, percayalah, mereka akan dapat hanya sekali sahaja seumur hidup atas individu tersebut. Contoh saya bagi contoh. Kak Sarah sponsor saya. Saya masuk package basic. Okey, itulah kali pertama Kak Sarah dapat bonus sponsor dan itulah kali terakhir Kak Sarah akan dapat bonus sponsor daripada saya. Kerana saya dah tak join member lagi dah. Sebab saya memang dah member. Dan bonus sponsor inilah bonus yang paling besar. Tetapi di dalam Ugrade International, bila Kak Sarah sponsor saya, dia akan dapat bonus sponsor. Bulan depan saya buat repurchase, Kak Sarah tetap akan dapat bonus sponsor. Bulan lagi sekali saya buat repurchase lagi, Kak Sarah tetap akan dapat bonus sponsor lagi 100%. Tak ada potongan, tak ada. Yang orang baru dengan orang lama, tak ada orang repurchase, tak ada pengurangan apa-apa pun. Syarikat tetap akan bayar untuk first order bonus 40%, iaitu RM32. Dan repurchase order bonus 40% juga. Kalau satu kotak ni RM32. Kalau dua kotak RM64. Nanti kita akan pergi. Okey. Dan begitu juga dengan bonus pairing. Nanti kita akan pergi detail sikit. Bonus pairing, biasanya begitu juga tempat lain, hanya sekali sahaja seumur hidup. Lepas tu kita akan makan matching dan juga unilevel lah, yang hanya berapa persen sehingga terhad tu. Tetapi bonus pairing kita tetap dibayar, sama ada first order bonus, sama ada kita yang menaja, kita akan dapat pairing, ataupun placement daripada upline kita, tetap di kaki pairing kita, tetap kita dapat pairing. Dan bila mereka buat repurchase pun, kita tetap akan dapat bonus pairing. Satu kotak ini RM12. Kalau dia berlaku di kaki besar kita, dia akan tambah PV.
20 PV akan bertambah setiap hari. Macam tu. So kita fokus dekat kaki pairing kita untuk develop. Jadi ini adalah sesuatu yang bestnya pairing untuk repurchase order bonus ni tetap juga dibayar walaupun bukan daripada network direct sponsor kita. Maksudnya placement daripada upline di kaki pairing kita, dia membuat repurchase, membuat belian, dan kita tetap terpaksa terima walaupun kita tak kenal orang tu, tak bukan daripada kita punya keturunan pun, kita tetap dibayar bonus pairing. Wow, itu sesuatu yang unik. Biasanya dekat luar sana, kalau bukan daripada generasi kita, bukan daripada kita punya direct sponsor, walaupun di bawah hierarki kita, kita memang takkan bermimpi untuk dapat bonus daripada Unilevel. Biasanya lah macam tu. Tetapi ini yang uniknya dalam syarikat Ugrade International. Akan matching, saya akan pergi nanti ya. Alright, so untuk first order bonus, maksudnya untuk kita nak saja orang baru. Tak kisah kita package apa pun, kita saja package basic, kita dapat RM32. Bila masa kita dapat, kita akan dapat real time. Dapat key-in-nya terus masuk dalam sistem. Okay, alright. Kalau kita saja titanium, terus akan masuk dalam sistem bonus kita, cash wallet kita, RM576. Kalau dia upgrade pun tetap kita dapat. Contoh, hari ni kita taja dia basic. Okey, besok dia nak beli kopi pula. Sebab dia mula-mula dia masuk dengan package apa, UGK Plus. Besok dia nak beli kopi. Tapi dia tak buat repurchase sebab apa? Sebab countdown dia masih lagi hidup. Contoh, dia pun upgrade, kita dapat lagi sekali RM32. Sama macam kita menaja Chrome RM64. Alright. So ini adalah untuk bonus sponsor ataupun first order bonus di dalam Ugrade International. Dan bila berlaku repurchase order bonus, seperti mana saya cakap tadi, kita tetap akan dapat bonus kali kedua, berkali-kali. Walaupun kita package kecil, kita taja package besar, kita tetap akan dapat 100% akan masuk dari dalam kita punya wallet. Alright, clear untuk first order bonus dan juga repurchase order bonus. Right. So, bonus yang kedua kita ialah bonus pairing. Satu kotak di kiri, satu kotak di kanan, syarikat akan bayar RM12. Satu set kiri, satu set kanan, RM12 ya. Dua set kiri, dua set kanan, RM24. Itu tetap syarikat akan bayar dalam bentuk first order bonus ataupun repurchase order bonus seperti yang saya ceritakan tadi. Cuma dekat sini potensi maksimum bonus pairing untuk dia bergantung kepada package kita. Kalau package kita package basic, dan kebetulan daripada orang kawan-kawan kita apa semua upline kita orang letak ke apa ke, berlakulah pairing titanium jumpa titanium yang sepatutnya kita dapat RM216 pada hari tersebut. Tapi oleh kerana kita basic, kita hanya dapat RM200 sahaja. Kalau besoknya pula berlaku lagi 4 titanium masuk, sepatutnya kita dapat hampir RM1,000, kita hanya dapat RM200. Sebab tu saya cakap tadi, kalau kita dan tim kita faham plan, insya-Allah semua kita dan tim kita akan pergi ke titanium. Kerana apa? Kerana package titanium selain pada produk yang lebih, dia juga tidak ada limit. Okey. Now, macam mana kita nak menjana pendapatan? Kita buat simulasi lah. Simulasi ya. Simulasi nak mudah kat sini. Contoh macam nak betul-betul buat duit. Kita bagi package platinum, package usahawan dan juga package titanium, package jutawan. Okey, ni antara kiraan dia, orang kata simulasi kiraan. Kita bila kita join member, apa yang perlu kita buat ialah kita guna produk dan kita ikuti semua program syarikat, pembelajaran, education system tu semua kita belajar, dan kita mula cari 4 pengguna, 4 rakan niaga. 4 rakan niaga di bawah kita. Kat sini kita buat dengan package platinum. Contoh kita macam masuk package platinum, tak sampai 1,000 pun package platinum. Kita akan dapat 6 kotak. Kemudian kita cari satu minggu seorang. Kita cari hari-hari, tapi seminggu kita dapat seorang. Contoh, jadi dalam masa sebulan kita dapat 4 orang, kita letak 2 kiri, 2 kanan. Kita dah hampir, orang kata apa, hampir balik modal. Kerana berapa? Platinum kita 960.
Ah, tapi kita akan dapat, kita dah dapat apa ni, berapa? Kita dapat 912 ringgit. Untuk kita cari 4 orang. Lepas tu bulan yang kedua. Bulan kedua simulasi yang sama, duplikasi berlaku. Kita create team kita, bawa geng macam kita juga buat 4 orang sahaja, dan pada bulan yang kedua kita dah menjana pendapatan pairing RM576. Bulan ketiga, bulan empat, bulan kelima dan bulan keenam. Bulan keenam pada bulan tersebut, bulan tersebut. Bulan lepas lah. Bulan tersebut pairing kita RM96,000. Sepatut kita dapat lebih tau. Tetapi maksimum untuk platinum, syarikat hanya bayar RM96,000 sahaja sebulan. Bulan ketujuh, sepatutnya kita dapat lebih RM100,000, tetapi kita dapat RM96 sahaja. Sebab apa? Maksimum untuk package platinum RM96,000 saja. Maksimum untuk package basic RM6,000. Maksimum untuk package Chrome RM20,000. Maksimum untuk package Platinum RM96,000. Jadi itulah yang kita maksudkan tadi. Kalau faham plan, dia akan upgrade. Tak ada masalah upgrade, tak ada masalah. Okay, alright. Ini adalah komitmen 8 bulan. Jom kita tengok macam mana dengan package titanium ni buat kerja yang sama, cuma hanya tambah sahaja kita punya orang kata package. Pada bulan pertama kita dah hampir balik modal. Okey, kita dapat RM2,736. Okey, modal kita RM2,880, tapi kita dah dapat RM2,736. Okey, bulan yang kedua kita dah dapat RM1,728. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam kita dah dapat apa nama bonus pairing pada bulan tersebut RM400,000. Okey, kalau kita start package titanium, angka ini dia akan stuck, dia akan kekal macam yang saya tunjukkan tadi. Okey, untuk komitmen 8 bulan. Pada bulan yang ke-8, sekiranya simulasi ini terjadi 100%, kita akan dapat 7 juta pada bulan yang ke-8. Total 8 bulan, 9 juta ringgit. Macam tu. Tak percaya, cuba buat. Tak percaya, cuba buat. Upgrade, join dengan package titanium, upgrade dan cari 4 rakan dan buat duplikasi tersebut. InsyaAllah, numbers tak pernah tipu. Matematik, kira-kira tak pernah tipu. Okay, alright. So, ini adalah bonus matching. Bonus matching ini, minta maaf, untuk package basic, dia tak ada bonus matching. Chrome, Platinum dan Titanium sahaja. Dan package Chrome, package Platinum, dia ada had dia ada limit dia juga. Untuk dia ada level depan, ada limit, dan juga amount, jumlah pun dia ada limit. Dan package Titanium, kita akan dibayar 6 generasi, 6 keturunan di bawah kita, dan kita tidak ada limit. Contohnya macam matching bonus saja mungkin boleh ribuan ringgit sehari. Dia tak ada limit kat situ. Alright. So, itu sebab saya kata tadi, kalau faham dengan plan, kena dengan gaya, semua orang akan pergi ke titanium. Sama ada sekali terus dia masuk ataupun dia mesti upgrade. Kecuali dia hanya pengguna sahaja. Nak guna, dia memang tak terlibat dalam bisnes. Okey, itu tak apa. Boleh teruskan menjadi pengguna setia. Kerana apa? Pengguna setia juga akan dapat benefit dia. Selain pada kehebatan produk, selain pada kita dapat reward dan sebagainya, pihak syarikat juga bersedia untuk berkongsi keuntungan. Berkongsi keuntungan daripada semua hasil jualan. Keuntungan jualan tu dia akan kongsi kepada pengguna setia. Contoh, saya bagi contoh. Contoh konsep dia macam ni. Contohnya macam kita ini pengguna petrol, Petron, pump Petron. Kita ada kad Petron, kita ada kad Petron. Jadi bila kita ada kad Petron tersebut, sedangkan kita boleh pun masuk Petronas, kita boleh masuk Shell, kita masih boleh masuk BP, tetapi oleh kerana kita ada kad Petron, kita mesti cari pump petrol Petron. Sebab apa? Sebab kita nak kumpul poin tu. Kita nak jadi pengguna setia di Petron. Kerana apa? Kerana kita tahu satu masa nanti, tak tahu bila, kita akan dapat minyak
ataupun petrol percuma RM45, boleh redeem, orang kata tebus point. Jadi begitu juga konsep yang pihak syarikat bawa, guna saja produk, guna saja produk dengan orang kata setia, boleh tukar, boleh gilir, besok boleh beli kopi, boleh beli susu kambing, boleh beli spray UV aktif, boleh beli detox. Tak tahu sampai masa, mungkin satu masa nanti syarikat tetap berkongsi keuntungan tersebut dalam, dia masuk dalam akaun kita. Satu masa kita boleh guna produk percuma. Itu konsep yang saya nak sampaikan, ya. Alright. Saya rasa untuk ni untuk malam ini saya nak fokus dekat itu sahaja dahulu. Kita ada beberapa bonus lagi. Contohnya macam bonus runcit dan sebagainya itu. Okay, insyaAllah. Uh, Okey, ni pun bonus juga, orang kata bonus apa? Reward. Ya, tak apa, kita fokus kepada SPM tadi, sponsor pairing matching. InsyaAllah yang ini kita akan sendiri akan dapat, kita akan pergi ke arah tu nanti. Jadi kita fokus pada malam ni adalah sponsor dan pairing dan matching dahulu. Okey, insyaAllah kita boleh jumpa besok di HQ Ugrade. Okey, pada rakan-rakan yang lain. Okay, alright. So, malam ni kita nak dengar juga perkongsian. Perkongsian daripada seorang insan yang memang luar biasa hebat. Kita punya master trainer kita, Datuk Murad. Siapakah beliau? Beliau ini adalah seorang trainer, seorang motivator dan juga seorang networker yang berpengalaman lebih daripada 35 tahun di dalam industri ini. Beliau juga pernah mencipta rekod kejayaan. Beliau juga berjaya melahirkan beberapa jutawan di bawah rakaian beliau ketika tersebut di musim pandemik. Di musim orang struggle, tak tahu nak buat macam mana, beliau berjaya membawa diri dan tim beliau melancung ke luar negara, menjana pendapatan yang lumayan. Dan Alhamdulillah yang kita banggakan sekali, Datuk Murad sekarang ini telah memilih, telah membuat declaration, telah membuat pilihan untuk bersama dengan syarikat Ugrade International. Mesti ada sesuatu yang something special, kata orang kampung saya, something special. Orang Melayu kita kata mesti ada sesuatu yang istimewa. Kenapa dalam banyak-banyak platform beliau memilih syarikat Ugrade International? So, untuk tidak membuang masa, kita menjemput, dipersilakan master trainer kita, Datuk Seri Murad. InsyaAllah dipersilakan, Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Clear. Alhamdulillah, boleh, Datuk. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih Tuan Kamarul. Dengan panggilan mesra Abang Kam. Jadi kita telah mengikuti pengisian beliau sebagai moderator dan pembentang utama. Okey, jadi saya tengok walaupun beliau kata ini merupakan syarikat pertama, pengalaman awal, tapi cara bercakap dan pembentangan tu boleh dikatakan profesional, ya. Tahniah kepada Abang Kam kita. Alhamdulillah. Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, ya. Jadi pertama kali saya nak mengucapkan tahniah, ya, kepada semua peserta Zoom yang hadir pada malam ini. Jadi memang alhamdulillah boleh dikatakan mencapai matlamat yang kita target, sekurang-kurangnya 90 ke 100 orang pada malam ini. Syukur kepada Allah SWT. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada yang hadir. Mudah-mudahan dalam Zoom yang akan datang kita boleh pecahkan rekod untuk mencapai sehingga 200 ke 300 orang peserta. Cuma saya harap syarikat kena upgrade lah. Maksudnya limitation tu kepada 200 ke atas, ya, baru ramai peserta boleh masuk, insyaAllah. Okey, satu penting, mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa saya join Ugrade ini, ya kan, kenapa saya pilih Ugrade dalam banyak-banyak syarikat, dan saya telah mendapat banyak offer daripada syarikat-syarikat lain dengan tawaran-tawaran awal yang lumayan dan untuk dijadikan speaker dan sebagainya, tetapi ya, saya pilih Ugrade. Jadi sebenarnya, ya, kalau saya ni satu sebagai seorang pemegang master dalam bidang fiqh muamalah, pengkhususan saya itu tesis yang saya siapkan adalah dalam bidang multi-level marketing syariah. Jadi menyebabkan saya cukup berhati-hati dalam memilih platform syarikat multi-level yang ada di Malaysia khususnya, ya, kerana saya memang menghindari
Dan saya memastikan grup saya juga terjebak dalam program-program atau platform yang bersifat yang mengandungi unsur-unsur yang bersifat skill cepat kaya ataupun yang mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum syarak dalam perniagaan. Itu adalah teras pilihan saya yang paling utama. Yang keduanya, kalau kita lihat sebenarnya, walaupun kali saya masih dalam beberapa hari je, sekitar 10 hari kan, bersama dengan YouGreat, jadi sudah tentu banyak perkara yang saya perlu dalami. Tetapi kali pertama saya datang, terima kasih kerana Pak Din kerana menjemput saya untuk ke HQ dan berjumpa juga dengan Puan Hajah Nur Aini. Alhamdulillah, seorang yang benar-benar mesra, friendly dan merupakan pemimpin yang bertanggungjawab. Jadi saya melihat karakter peribadi beliau yang sangat bagus, peribadi yang baik untuk menjadi seorang pemimpin dan mentor kepada jaringan. Okey, jadi kalau saya lihat sebenarnya, minta maaf lah secara fizikalnya, kalau berdiri depan pintu pun tidak ada apa-apa yang menarik kalau kita lihat dari segi fizikal. Tetapi apabila saya di dalam kan, saya di dalam bukan saya melihat juga struktur dia dan sebagainya, kerana saya biasa melihat yang jauh lebih mewah daripada itu. Tetapi saya merasakan ada suatu aura yang besar, ada suatu jiwa yang besar yang nak diperjuangkan oleh YouGreat ini. Saya berkesempatan berjumpa dengan founder kita, Tuan Taufik, dan juga saya juga ditemukan dengan Puan Hajah Nur Aini kan. Jadi di situ kan saya melihat bahawa seolah-olah visi dan misi saya ini selari dengan perjuangan YouGreat. Itu yang saya jujur katakan, Jadi saya merasakan juga satu chemistry saya dengan Puan Hajah Nur Aini selepas berbincang, walaupun dalam jangka masa yang sekejap saja kita sudah merasai boleh menjadi suatu orang kata tim bersama dengan Tuan Zali dan juga seluruh pemimpin yang ada tu. Saya merasakan suatu keserasian yang kita boleh pergi jauh insya-Allah dengan kita jalankan perniagaan ini dengan penuh ukhuwah, kasih sayang insya-Allah. Kan itu adalah matlamat kita bersama. Okey, kemudian khususnya istimewanya apabila saya ditemukan dengan para ahli, para leader yang datang, saya melihat wajah-wajah yang jernih, wajah-wajah yang bukan scammer dalam perniagaan seperti ini. Mereka yang jujur pada pandangan matanya yang begitu jernih, yang ingin berjaya dan ingin dijayakan. Ini saya merasakan ini satu tanggungjawab bagi saya untuk membantu bersama-sama insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya bukan saja nak bercakap sebagai seorang master trainer, tetapi juga sebagai seorang pejuang dan leader yang telah melalui pengalaman puluhan tahun melalui liku-liku dalam membangunkan bisnes multi level marketing ini. Jadi inilah yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup kita itu adalah satu persoalan yang paling utama. Apa yang saya inginkan, apa tuan-tuan inginkan, apa founder inginkan, kita nak melihat perubahan yang besar dalam hidup kita insya-Allah. Itu yang dikatakan, kita nak melihat perubahan yang besar dalam hidup kita dengan bisnes yang kita jayakan. Itu yang matlamat kita yang paling utama. Sebab itulah kita memilih YouGreat. Tuan-tuan dan perempuan, ramai orang hari ini dan sebelum ini, ramai orang yang hadir training dan kursus untuk mendapatkan ilmu. Ramai orang telah difahamkan konsep bisnes berkaitan dengan YouGreat ini khususnya. Ramai orang sebenarnya tahu apa yang patut dibuat, cuma dia tak buat. Dia tahu apa yang patut dibuat, cuma dia tidak ada kekuatan nak buat. Okey. Jadi kenapa inilah yang memenuhi persoalan kenapa hanya segelintir saja yang berjaya. Kenapa hanya segelintir saja yang berjaya? Sebab kenapa sebahagian saja yang berjaya, sebahagian besar yang lain tidak berjaya. Okey. Sebenarnya tak maaf kita berjaya bukan kerana kita pandai, bukan kerana kita lebih pandai. Kita berjaya bukan kerana kita lebih hebat, tetapi sebenarnya kita berjaya kerana kita bersedia untuk dibimbing dengan sistem duplikasi insya-Allah yang betul-betul itu dia kata sistem duplikasi yang betul-betul ikut SOP dan bersifat konsisten. Saya tegaskan sekali lagi kan, kita berjaya bukan kerana kita lebih pandai. Kan, kita berjaya bukan kerana kita lebih hebat daripada yang lain, tetapi kerana setiap orang follow SOP dan konsisten. Jadi semua orang berpeluang untuk berjaya. Sebenarnya. Jadi kita sebenarnya insya-Allah kita nak bina
kita nak bina YouGrid ini, ya, kita nak bina YouGrid ini dengan cara melahirkan seorang usahawan yang bersedia, yang boleh diduplikasikan dan mampu menduplikasikan. Ingat ya, tuan-tuan, hari ini kita melalui proses diduplikasikan oleh mentor kita, oleh leader kita. Tetapi kita harus bersedia pada langkah seterusnya untuk melakukan proses menduplikasi orang-orang yang di bawah jaring kita, barulah kita insya-Allah boleh mencapai kejayaan. Okey, seterusnya ya, kita nak lahirkan pemimpin sejati. Apa itu pemimpin sejati, tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak bagi faham konsep pemimpin sejati, barulah tuan-tuan dan puan-puan akan bertekad untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati. Pemimpin sejati, dia bukan saja melahirkan dirinya sebagai seorang leader yang berjaya, tetapi dia berjaya melahirkan barisan pemimpin-pemimpin di bawahnya. Maksudnya bukan dia menjayakan diri dia saja, tetapi dia melahirkan barisan di bawahnya menjadi pemimpin. Tetapi ada satu langkah lagi, dia berjaya membuatkan barisan pemimpin di bawahnya, melahirkan lebih ramai barisan kepimpinan yang sesungguhnya di bawahnya. Itulah yang dinamakan sebagai pemimpin sejati. Jadi dalam dunia perniagaan seperti ini, sebenarnya kita benar-benar ya, maknanya untuk sukses, untuk berjaya, kita menjayakan orang lain dengan kesungguhan hati, keikhlasan hati, insya-Allah kita akan ikut berjaya. Okey, kita harus bergerak ya. Dalam bisnes seperti ini ya, kita harus bergerak serentak. Ya, saya tekankan, kalau nak benar-benar berjaya, bergerak serentak. Ikut acuan yang telah ditetapkan oleh syarikat dan mentor anda, leader anda. Bukan berselera. Apa yang menjadikan kita lemah kerana kita tidak bergerak serentak, tetapi lebih berselera. Ya, mengikut acuan dan cara kita sendiri. Okey. Jadi kenapa kita wujudkan program training duplikasi yang telah saya adakan pada kali pertama? Alhamdulillah, tahniah kepada lebih 30 peserta yang telah ikut, dan insya-Allah kita akan buat tiap-tiap minggu ya, untuk melahirkan, membantu menyelahkan duplikasi ini. Kenapa kita wujudkan program ini? Program ini sebenarnya bukan motivasi kosong ya, bukan program motivasi kosong, cakap-cakap bersemangat dan sebagainya, semua orang ikut bersemangat, tepuk tangan, tetapi balik semuanya diam. Ya, jadi program ini kita nak cetuskan satu gerakan duplikasi senyap. Tak bising, tak apa ya. Tak terlalu havoc, tetapi kita nak cetuskan satu gerakan duplikasi senyap yang dicetuskan oleh tuan-tuan, tetapi menghasilkan suatu penghasilan yang sangat hebat dan luar biasa, insya-Allah. Okey. Jadi program ini ya, saya reka dan juga mentor-mentor anda reka ni, kita gerakkan ya, saat kita reka untuk semua orang. Baik mereka yang dah lama bergiat maupun mereka yang baru nak menceburkan diri dalam perniagaan ini, kita buat sesuai untuk semua orang. Okey, dalam program ini kita ajar ya, ayat-ayat, skrip-skrip yang mudah tapi efektif untuk tuan-tuan gunakan, duplikasikan, dan dalam program ini kita aturkan suatu SOP 7 hari, mingguan dan bulanan supaya tuan-tuan dan perempuan bergerak ikut SOP yang telah kita tetapkan, ikut saja, follow saja dengan penuh disiplin. Ya, insya-Allah pasti berjaya. Okey, seterusnya matlamat kita dalam program ini ialah kita nak lahirkan ya, bukan saja ramai ahli yang boleh buat, anda boleh buat, tetapi anda juga boleh ajar orang di bawah, dan anda boleh menggandakan jaringan sel dan income anda menjadi seorang jutawan, insya-Allah ya. Ini matlamat utama program ini. Jadi okey, jadi soalannya ya, soalan yang saya nak lontarkan pada malam ini pada tuan-tuan dan perempuan semua, kalau kita buat program ini, kita follow program duplikasi ini selama 6 bulan dari sekarang, adakah bisnes dan hidup kita akan berubah? Itu satu soalan cepu mat. Kalau kita ikut program ini, kita lakukan seperti apa yang diajarkan dalam masa 6 bulan. Soalannya, adakah hidup kita, bisnes kita akan berubah
ya, menjadi lebih luar biasa. Sudah tentu, ya, insya-Allah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan tunggu keyakinan datang baru nak join, tetapi anda harus ada keberanian untuk join, dan dengan menghadirkan keberanian, anda insya-Allah akan menakluki ketakutan yang ada dalam diri anda. Orang yang menjadi berani kerana dia menakluki ketakutan dalam dirinya. Sebab semua orang takut. Macam mana? Semua orang sebenarnya takut. Tetapi macam mana datang keberanian apabila anda mengeluarkan keberanian itu dengan menakluki ketakutan yang ada, insya-Allah. Jadi siapa yang layak ikut program ini? Okey, siapa yang layak ikut program ini? Okey, jadi semua orang, insya-Allah. Tapi bukan semua orang yang boleh masuk sekiranya anda tidak izinkan diri anda untuk belajar, untuk diajar, ya, untuk dipandukan ikut SOP dengan penuh disiplin. Kalau anda sekadar nak masuk saja, jadi kita tidak akan terima anda. Ya, anda harus ada kemahuan, ya, untuk menggerakkan diri, ya, melaksanakan duplikasi ini, insya-Allah. Jadi, okey, insya-Allah bisnes anda akan berjaya, ya, akan kekal dan boleh diwarisi. Maksudnya, melalui program ini saya nak bisnes YouGreet anda berjaya, bisnes anda kekal dan anda boleh wariskan kepada ahli-ahli keluarga anda, insya-Allah. Jadi buat keputusan yang tepat, ya. InsyaAllah saya akan sering bersama untuk membantu anda, bimbing anda dan di samping membina jaringan saya sendiri. Jadi itu saja, kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga perjuangan kita diberkati dan beroleh kejayaan dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Master Trainer Datuk Seri Murad. Okey, bersemangat. Kita dengar pun kita rasa bersemangat. Jadi insya-Allah pada rakan-rakan jangan takut, yang baru nak bermula tu jangan takut. Kita dekat sini kita ada education system. InsyaAllah Allah hadirkan kita insan-insan yang hebat untuk membimbing kita untuk sama-sama berjaya dalam YouGreet International ni, insya-Allah. Okey, pokok pangkalnya kita kena bermula. Kita yang kena buat keputusan untuk bermula, ya. Okey, selain pada itu juga, selain pada malam ini, setiap hari Selasa malam pukul 8.45 malam waktu Malaysia, okey, setiap minggu akan ada program yang macam ni, ya, Zoom meeting online. Mungkin insyaAllah minggu depan dia ada speaker yang bergilir-gilir lah. Kebetulan malam ni giliran kami, ya. Alhamdulillah. Jadi selain pada itu juga kita ada USP offline, iaitu di mana setiap hari Rabu pukul 3 ke pukul 5 petang sampai malam kita akan berkumpul di HQ YouGreet International, ya. Jadi kat situ pun kita ada USP juga secara offline. Itu lebih detail lagi sebab kita ada soal jawab dan sebagainya. Okey, kita ada perbincangan, kita ada coaching juga. Kita ada juga small group meeting untuk apa saja aktiviti, ya. Untuk besok. Besok lebih meriah lah orang kata. Okey, selain pada itu juga kita bersedia untuk adakan USP di mana bahagian-bahagian atau pecawangan di tempat-tempat lokasi anda. Anda hancurkan sahaja dan jemput leader ataupun tim anda. InsyaAllah leader, tim dan pihak syarikat akan beri kerjasama yang sepenuhnya. Antaranya ialah small group meeting, dia buat home sharing ataupun nak buat event berbentuk dalam balai raya ataupun dari hotel dan sebagainya. Okey, boleh buat discussion, boleh berbincang. Tak ada masalah. Okey, alright. Itu kita punya ni. Kita jangan risau. Kita ada semua komitmen tu. Okey. Selain pada tu juga, apa yang bestnya dalam YouGreet International, sebelum kita berakhir, saya nak share lagi sikit. Ada beberapa promosi yang pihak syarikat sediakan. Mungkin ramai orang tak tahu, tak perasan atau tak ambil tahu. InsyaAllah saya nak cuma warming up lah, nak panaskan balik. Jadi selain pada produk yang bagus, marketing plan yang hebat, pihak syarikat juga, kita ni beruntung dalam YouGreet International ni kita banyak pihak syarikat banyak menyediakan promosi-promosi yang di luar plan. Yang kadang-kadang promosi tu sampai bertindih pun ada. Jadi macam tu, ya. Jadi itu yang bestnya. Saya pun ada beberapa kali jugalah dapat achieve reward-reward yang promosi di luar plan, ya. Antara dapat emas, dapat tab, dapat sebagainya, wang tunai, macam itulah. Okey.
Yang ni kita ada promosi seperti mana Kak Sarah cakap tadi untuk pergi ke Bandung lepas raya insya-Allah. Ini kita boleh kejar, boleh dapatkan maklumat yang tepat daripada kita punya leader. Okey. Dan ini juga kita ada cara ataupun way untuk nak pergi ke Bandung. Contohnya macam dekat sini kita taja 4 package titanium, kita dah layak untuk ke Bandung. Titanium Plus Okey. Selain pada itu juga kita ada promosi-promosi untuk apa nama ni orang kata yang lebih. Contohnya macam orang berminat nak buat retail ataupun nak jual runcit ataupun nak main kopi saja, boleh pejam mata masuk Titanium sekali seumur hidup. Okey, kita akan dapat 100 kotak kopi. 50 kotak kopi mata, 50 kotak kopi UG Care. Dan daripada 100 kotak tu 10 daripadanya adalah percuma daripada syarikat Modal kita hanya RM5,000 dan kita akan dapat produk yang bernilai RM8,000. Macam tu. Lepas tu kita juga boleh buat okey kata boleh buat rolling bagi orang yang suka nak menjual pun tak ada masalah. Alright. Ni adalah video daripada video untuk pergi ke Indonesia. Okay. Apa? Sebelum tu saya tayanglah. Ini untuk bagi yang nak orang kata nak warm up. Saya nak info kat sini pada 25 hari bulan 6. Pada 25 hari bulan 1 2026. Maafkan saya. 25 Januari 2026 tahun depan. Tahun depan. Lebih kurang sebulan saja lagi. Kita akan ada satu event yang memang besar, memang megah, di mana event tersebut diberi nama Recognition Day dan juga pelancaran produk baru, new product launching. Okey, kita tengok dulu video ni kita tengok video ini sebelum saya pergi lagi Kami daripada Malaysia dan saya hari ini ada membawa lebih kurang 34 leader dari Malaysia, Pak. Okey, jadi pada 25 Januari 2026 ni, siapa yang boleh pergi? Terbuka kepada semua orang, sama ada ahli semestinya, ahli memang wajib, dan juga bukan ahli. Boleh kita jemput ke sana untuk memeriahkan. Dan juga selain pada tu, dekat sana juga kita ada tiket, dilanjutkan juga. Harga asal tiket kita ialah RM200. Tapi pihak syarikat bagi promosi, bagi less, bagi harga murah early bird iaitu RM150. Jadi RM150 tu apa yang kita dapat? Kita akan dapat pertama sekali satu kotak UG Booster. Ini untuk orange, untuk lelaki. Untuk perempuan dia akan dapat berry. Ini sekotak. Harga sekotak ni RM160. Harga member Harga non member RM192. Jadi kita bayar RM150, kita dah dapat sekotak produk. Itu yang pertama. So macam apa orang kata,
uh, berbaloi lah, berbaloi. Okey, lepas tu apa lagi yang kita dapat? Kita akan dapat juga apa nama ni, dog gift. Dog gift yang dalam dia tu, bahan-bahan dalam dia tu ada produk yang terbaru yang nak di launching nanti, bernilai berapa? RM120. InsyaAllah ada juga dalam kopi, dalam tu kopi mata, contoh saya bagi contoh, saya pun tak tahu apa gold gift tu. Ada susu kambing, ada dark chocolate, ada kopi black coffee, produk-produk yang baru akan dikeluarkan nanti. Okey, dalam tu dah berapa kita dapat? Dah RM280 dah. Kita bayar baru RM150. Lepas tu kita dapat lagi cabutan bertuah. 50 cabutan bertuah disediakan yang bernilai lebih dari beribuan ringgit lah. Ada juga situ wang tunai, ada produk, ada barang kemas, ada gadget, ada apa ni, elektronik, alatan elektronik dan sebagainya. Dan dalam tu juga kita boleh ada high tea, makan sampai kenyang lah. Makan yang mewah lah dekat dalam tu. Dan yang paling penting sekali ialah kita ada momen. Hanya jiwa networker sahaja yang akan rasa benda ini adalah satu peluang. Dia tak rasa kita sebagai members Ugrade, kita sebagai ahli Ugrade, bapak kita buat rumah terbuka, kita mesti kena pergi. Kalau orang yang terlibat dengan politik, saya contoh, orang yang terlibat politik, calon kita tu buat event, kita mesti akan datang. Contoh macam tu. Dan sekarang ni pula syarikat kita buat, kita mesti kena hadir macam mana pun. Itu yang paling penting sekali, kerana kita mesti tunjukkan bahawa kita adalah Ugrade families kat situ. So tak rugi pun. Okay, alright. Okey, selain daripada itu juga kita boleh buat konten, boleh selfie, boleh jumpa Datuk Murad, Datuk Seri Murad, kita boleh jumpa Puan Hajah Nur Aini, kita boleh jumpa Kak Sarah tadi, kita boleh jumpa juga Akak Rohana tadi, dan kita boleh jumpa pula dengan Tuan CEO kita sendiri kat situ. Kita boleh buat konten, boleh selfie, boleh buat video untuk buat orang kata buat tunjuk, boleh post media sosial, boleh tunjuk bukti, ini aku orang Ugrade, ini orang dia, boleh buat story lah kat situ. Okey, jadi di mana tempat dia? Di Kingston Hotel, Kingston Hotel Kuala Lumpur, pukul 2 sampai pukul 6 petang. Pakaian dia tema dia black and gold. Blazer hitam, tie warna emas, ataupun jubah perempuan warna hitam, tudung dia warna gold, ataupun nak gold semua itu tudung warna hitam, tak kisahlah, tapi tema dia black and gold. Jadi itu pun pakaian resmi daripada kita punya orang kata pakaian tema syarikat kita juga, black and gold. Okay, alright. Selain daripada itu, syarikat kita ada apa lagi? Syarikat kita ada lagi promosi hujung tahun. Dah lah kita dapat bonus sponsor, bonus pairing, bonus matching. Tapi dalam masa sekarang ni, sebelum 31 April 2019 ni, siapa yang sponsor dan kumpul poin 200 PV, kita akan dapat cash RM50. Macam mana dia dapat 200 PV tu? Alah, mudah je. Taja 5 orang Chrome. Okey, satu Chrome kita dapat RM64. Itu bonus sponsor kita lah. Bonus pairing kita dapat RM24. Tetap kita dapat lah. Kita dapat lagi RM50. Hanya taja 5 Chrome sahaja. Kerana apa? Kerana Chrome 40 PV. 4 kali 5, 200 PV. Macam tu cara kira dia. Yang boleh dapatkan orang kata apa nama ni, detail dengan siapa yang invite ada. Siapa yang apply coach ataupun dan sebagainya lah, untuk dapat detail. Dapatkan daripada leader anda ya. Okay, alright. Selain pada itu, kita juga ada promosi lagi di waktu yang sama sebelum bulan 12 nanti. Itu apa dia? Itu masuk package titanium. Masuk package titanium, dapat produk, dapat apa semua, dan percuma lagi satu package platinum dekat bawah. Satu package titanium dekat bawah. Masuk satu package titanium, okey, kita bayar hanya tak sampai RM3,000, 2880 saja. Kita dapat lagi satu package titanium di bawah kaki kita. Dan akaun tersebut bukan akaun dummy, akaun mati tak. Dia kita boleh buat network. Akaun tu hidup. Cuma tak dapat produk lah. Akaun saja percuma. Ataupun kita boleh juga apa nama ni, masuk dengan package, dua package platinum. Dua package platinum. Biasanya orang-orang yang faham dia akan main 3 akaun. Mula-mula dia join, dia main 3 akaun. Walaupun bermula dengan package platinum, bayar package platinum 2 akaun, kita akan dapat lagi satu free platinum. Cepat-cepat kita kejar sebelum 31 hari bulan ini. Dan juga ini untuk promosi untuk orang Borneo lah, sebab kat sini saya nampak ada beberapa rakan-rakan kita daripada Borneo yang nak datang nanti
nak datang nanti ke apa nama ni di 25 hari bulan nanti, okey, sebelum 31 Disember ni, join package titanium. Bukan, sorry, minta maaf. Memang package titanium lah. Join package yang bernilai RM2,000. Package platinum, join package platinum harga RM2,000. Kita akan dapat 6 kotak produk, sorry, lebih tu. Kita dapat 12 kotak produk, okey, ataupun saya dapat 30 kotak UG, apa ni, kopi. Okey, kita dah jadi package titanium. Lepas tu kita dapat lagi apa? Kita dapat lagi tiket penerbangan pergi dan balik daripada Sabah, daripada Sarawak ke KL, dan juga pergi dan balik. Kita dapat lagi penginapan 3 hari 2 malam. Penginapan, pengangkutan juga disediakan. Lepas tu tiket yang berharga 150 tadi pun dapat lagi yang bernilai 200 tadi tu. Jadi ini adalah promosi special untuk orang Borneo. Alright. So, setakat tu dulu rasanya perkongsian daripada saya. Okey, masa kita dah habis. Okey, sebelum saya berundur diri, saya berpesan kepada diri saya dan rakan-rakan juga, untuk berjaya dalam Ugrade International ni, kita mesti bermula dengan tindakan, buat keputusan dan mula bertindak. Okey, saya belanja satu video untuk kita punya motivasi. InsyaAllah sama-sama kita saksikan. Habis video ni, kita end live. Okey. Apa beza orang yang berjaya dengan orang yang biasa? Orang berjaya, mereka buat lebih awal berbanding orang lain. Mari saya tunjukkan kepada anda, biasanya orang yang biasa-biasa ni, mereka suka lihat dulu, tengok dulu, fikir dulu, kaji dulu. Nak buat kajian tu memakan masa 43 tahun. Salah ke? Tidak salah. Namun, dalam bisnes, orang yang cepat buat, mereka akan cepat adjust. Orang yang cepat adjust, mereka akan cepat menemui formula kejayaan. Sebab itu, kalau kita lihat dan kita perhatikan, orang berjaya, mereka buat lebih awal berbanding orang yang biasa-biasa. Nak berjaya? Buat sekarang. Okey, Alhamdulillah. Nak berjaya, kita kena buat sekarang. Okey, rasanya mana yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri kami sendiri. InsyaAllah kami akan perbaiki daripada masa ke semasa. Kami sayang anda semua. Kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.